Rosyam. Maria. Oh, ada kerusi. Apa ni? Semalam saya mimpi saya makan charkutiao. Charkutiao? Kau habis tu apa kena-kena? Saya mau makan hari ini, sayurnya lebih, ABC, tidak mau ais. Minta maaf, hari ini aku tak nak buat charkutiao. Aku hanya buat bubuk itik je. Tapi kalau nak ABC, main. ABC siap? Apa ni Pak Godi? Saya mau charkutiao lah. Saya datang dari jauh, saya penat tahu. 3 hari saya puasa tahu. Adalah aku cakap aku buat bubuk kan? Aku tak buat apa-apa kan? Hang sikit. Aku buat bubuk kan? Aku buat bubuk kan? Hei, berapa pun saya bayar. Saya bukan minta spaghetti. Orang tua ni jangan gaduh macam ni lah. Kalau nak makan pelik-pelik jangan makan sini, makan kedai lain. Saya datang balik cara charkutiao, saya bunuh Salman. Dah. Aku tak faham. Dah. Mari cuba rasa kurma ni sikit. Apa ni? Sedap. Buat apa? Kurma bukan kurma. Kurma ni aku punya ni. Kau punya. Sempuak. Aku kata demam tak percaya. Bagi sikit buat kek. Pak Kodi, saya rasa Salman yang demam. Nampak dia berpeluh-peluh tu. Tak. Sama tak. Sama dia sebab dia masak tadi. Aku nak buat dah basi ya. Elok lah. Aku nak buang. Dia angkat dia. Alah, maaf, Cuk. Aku dah kata. Aku lupa nak buang kat sampah. Aku lupa. Hang cakap aku dengan aku. Bukan. Saya lupa. Aku tak. Aku pun yang... Saya lupa. Yang jawab pergi bibit. Saya ni kadang pergi kedai Pak Kodi ni bukan pada nak minum sangat pun. Lebih pada nak tengok sketsa. Siapa, Bib? Ni tadi. Kak. Dia nama tu. Serius lah. Dia mimik air. Habis kenapa? Serius. Sama tengok kedai. Tengok kedai. Cara charkutiao, bakar. Apa ni? Aku mau bakar warung kau macam warung sebelah cara charkutiao. Sampailah. Daripada tadi ngamuk-ngamuk ni. Kenapa? Ini darah siapa ini? Ini bukan darah, itu sos tomato. Anda sikit tau. Ni aku punya tau. Kenapa abang pegang? Dah sabar. Ini bikin masak charkutiao kau cakap Aku punya tau. Ini tadi dia bertadi. Cepat dulu. Malu kat kakak ni. Malu kat Juwita. Biar dia Pak orang Kodi dah. Dah. Sabarlah, Rosyam. Sabar ya, sabar ya. Rosyam. Minum air. Sabar, Rosyam. You tak boleh buat macam ni. You kena hormat macam ni. Kenapa dia ibu pakai tu? Ucup. Biasa. Anda ni jangan kena apa ni? Biasanya kalau order kopi pun macam ni. Sudah.